Aerocano. So Aerocano ni pun aku rasa tengah viral, tapi now pun dah slow down sikit. But definitely Aerocano ni one of the option yang kita boleh cuba buat kalau kita tak ada sistem nitro cold brew. Macam mana nak buat? Jom aku tunjukkan dekat korang. Okay, sama, kita still pakai 18 gram kopi. 18 gram kepada 40 gram espresso. So kalau Aerocano biasanya diorang akan buat memang tak ada gula. Tapi kalau tak ada gula might not be enjoyable sangat. Cause texture dia memang rasa dia ada texture, ada foam dia tu sikit. Because kita steamkan dia. Tapi dia punya rasa tu kurang manis tu maybe tak semua orang suka lah sebenarnya. Kita bolehlah tambah sikit je gula, brown sugar pun boleh juga. So kita buat 18 gram kepada 40 gram espresso. Aku sebelum ni dah pernah try dah buat Aerocano ni. Tapi untuk kali ni aku adjust sikit dia punya resepi. Kita letak je satu sudu gula dan kacau je dulu. Just nak bagi dia slightly manis. So kita tuang air kosong dalam kita punya pitcher yang dah isi ais. So kita tuang je espresso. Then kita steamkan dia sekejap je. Dia jangan sampai panas lah. Just nak dapatkan dia punya buih tu. So this is how kita boleh gantikan nitro cold brew kepada Aerocano. So kalau korang boleh nampak, kita ada dia punya foam ke atas. So this is the affordable way, cara yang mampu milik untuk kita buat nitro cold brew punya texture. So cumanya kita panggil dia Aerocano. Tapi macam sebelum ni aku dah pernah try Aerocano. Kalau kosong pada aku dia macam not so enjoyable. So apa yang aku buat tadi ialah aku letak gula satu sudu je untuk bagi dia manis sedikit. Dia memang foamy. So bila korang minum tu korang dapat rasa foam dia dulu. Lepas tu baru dapat rasa manis kopi tu. So that is how kita buat Aerocano di FCR Coffee.